kita. Yang paling penting, semua daripada Namrus sampai Nabi Isa, konteks yang sama. Ada 12 orang pengikut. Dilahirkan ibu yang suci. Semua ni, kelahiran mereka ditandai dengan satu bintang yang akan muncul sebelum figure-figure ni lahir. Sebelum Namrus lahir, keluar bintang Sirius. Sebelum Nabi Isa lahir, keluar bintang Sirius. Sebelum Krishna lahir, keluar bintang Sirius. Sebelum Dewa Bakus lahir, keluar bintang Sirius. Semua. Sebelum Buddha lahir, keluar bintang Sirius dan sebagainya. Ada 12 pengikut semua. Dan kelahiran mereka ni ditandai dengan 3 bintang lain. Bintang Orion, bintang Gilgamesh dan bintang Virgo. Kenapa perlu ada bintang Virgo? Perlambangan Virgo ialah virgin, wanita yang masih suci, wanita yang masih dara. Mesti ada mak yang dianggap suci. Ni recycle balik agama pagan kuno kalau kita nak faham. Sebab tu mereka dianggap sebagai Tuhan Matahari, Dewa Matahari. Sebab tu di belakang patung ke di belakang gambar tu ada macam satu cahaya kan. Belakang patung Namrus pun ada cahaya, belakang Dewa Siwa pun ada cahaya, belakang Nabi Isa pun ada cahaya. Bahkan di belakang Imam Syiah 12 pun ada cahaya juga. Tuhan